Dulu bacaan pakcik tinggi 18. Lepas pakcik guna ni turun banyak 7. Pakcik pun tak percaya. Selama ni pakcik sihat je. Tiba-tiba satu hari tu pakcik rasa badan dah mula letih, kejap letih. Padahal tak ada buat kerja apa pun. Itu pakcik suspek pakcik ada kencing manis. Tekak, arus je. Kering je. Tidur malam dah macam tidur ayam-ayam. Ya Allah, Tuhan je tahu. Dulu bacaan pakcik tinggi 18. Pakcik memang terkejut besar dah. Lepas pakcik guna ni, percaya tak? Turun banyak 7. Herba 3 serangkai. Okay, pakcik, ada waktu bacaan 18 tu ada tak? Macam ambil ubat apa-apa ke? Ubat satu kabinet tu penuh. Pakcik sampai pening, tak tahu mana satu yang patut pakcik makan. Bila pakcik amal herba 3 serangkai ni, barulah pakcik rasa lega sikit. Ubat yang banyak tu pakcik dah banyak makan dah. Macam tu juga. Susah, memang susah banyak lah. Salah satu yang pakcik paling risau, solat. Berdiri lama pun rasa macam nak pitam, sakit. Cik nak tanya juga, jadi macam mana pakcik boleh jumpa herba 3 serangkai ni? Sebenarnya pakcik pun tak tahu mana nak cari ni. Anak pakcik, dia nasihat pakcik, cubalah. Mula-mula memang pakcik tak percaya. Pakcik marah dia. Macam-macam ubat dah ada, kau beli lagi ubat ni. Anak saya pujuk saya, cubalah bah. Sebab nak ambil hati anak, pakcik cuba depan dia. Lepas tu bila pakcik amal, pakcik rasa berbeza. Barulah pakcik ucap terima kasih kat anak pakcik. Pakcik menyesal tu hari mula-mula pakcik tak ucap terima kasih kat dia. Pakcik tengok ada empedu bumi, pokok kelor, kunyit hitam, tongkat ali, macam-macam lah benda-benda yang elok dia letak sini. Mula-mula cek dulu 18, sebulan pakcik guna ni dia turun 9. Pakcik pun tak percaya. Pakcik tanya doktor 2-3 kali. Tak mimpi pun pakcik ingat turunlah 1-2 ke. Macam ubat yang dalam kabinet ubat pakcik banyak tu. Bulan kedua, pakcik amalkan. Pakcik pergi jumpa doktor, doktor pun terkejut. Pakcik pun terkejut. 7. Sekarang tak ada dah. Tak ada lah kepala nak berat-berat macam dulu. Kaki pun dah pakcik rasa macam muda balik lah. Dah tak ada dah. Kebas-kebas dulu pakcik kejap. Sekarang dah tak ada dah. Pakcik kadang-kadang rindu je bila nak kebas ni. Tak kebas-kebas lagi. Pakcik nasihat sesiapa korang semua yang tengok ni, yang dah tahu herba 3 serangkai ni, pengalaman pakcik memang pengalaman sebenar lah. Ni pengalaman yang sah pakcik cakap. Pakcik nasihat korang gunalah herba 3 serangkai ni. Pakcik harap sangat korang guna ni. Pakcik tak nak semua penyakit macam saya alami. Ya Allah, memang menderita lah. Siang malam 24 jam menderita. Kalau rasa ada suspek kencing manis tu, kena ada ni kat rumah.